Hai sis, RM1,000 untuk sis. Saya dah nampak sis daripada jauh. Jumpa lagi. Sis, RM1,000 ya? cantik sangat-sangat. Nak tanya-tanya lagi boleh? Boleh. Cahaya nampak daripada jauh. Nak terjah lagi lah. Nak tanya-tanya. Nak bagi duit tapi nak kena spill sesuatu dulu. You suka kan? Suka nak I pecahkan rahsia. Dulu kan pasal make up. Sekarang Cahaya nak tanya spill skincare. I have very sensitive skin. So I sangat menitik beratkan kulit I. Especially dah berusia macam ni kan. Tapi yang paling penting bagi I, moisturizer tak boleh skip langsung sebab kulit I dry kan. Toner I skip jugalah. Toner I guna daripada SK2. Oh, patut cantik. Moisturizer pun daripada SK2. SPF daripada Clinique. Ada tak skincare yang wajib yang sis kena guna everyday? Skincare wajib. I sebelum ni I jarang pakai mask tau. Tapi since I dah jumpa mask yang betul-betul kena dengan kulit I guna ni je sekarang. Sebelum ni I pernah try brand lain tapi macam bila I pakai dia macam gatal-gatal kulit I. Ada tak trik untuk buat mask tu lagi moist dekat kulit atau guna macam tu je? I letak dalam fridge. So bila pakai tu dia macam sejuk, nyaman je rasa. Guna mask yang dalam kotak. Senang sebab nak pakai ambil keluar. Dalam so, you boleh kotak? tutup. Dia tak dry lah kan. Ya, sekejap. Ni I guna this one. Oh, yang ni Skin TV. Tahu kan? Tahu ramai yang Cahaya interview, artis-artis juga guna yang sama. Patutlah cantik. You nak try? Nak bagi saya. Bagusnya. Terima kasih. Bagus. Ada apa-apa tips lagi tak? Sebab kita orang pun nak cantik macam Sis Anzalna. Kena bahagia selalu. Okay, last. Sis guna perfume apa? Wangi sangat-sangat. Saya nak guna perfume yang sama juga. Kalau boleh. Maison Crivelli. Dah lah cantik, wangi, meletup kakak. Dah. Sebab sis dah luangkan masa Cahaya interview, RM1,000 ni untuk sis. Ambil lah. Janganlah. Okay, so terima kasih. Betul. Berat nak ambil sebenarnya. So macam mana? Sampai saya you bagi dekat followers you. Betul lah. Takkan nak ambil. Right. Jangan macam tu. Tak serius. You ambil bagi kat orang lain. Okay, dah lah cantik, baik. So RM1,000 ni untuk orang yang tengok video ni. Korang komen di bawah sekarang juga.